Okey geng, kita ada sebuah beza. Sebuah beza ni masalah dia bateri baru lagi. Bateri baru lagi, dia masalah dia bila bawa kereta dia punya kuasa bateri drop turun sampai 12. Kita start enjin. Start enjin kereta ni dia punya lampu bateri pun tak mati. Kita start. Start enjin. Ni dia punya lambang bateri. Lambang bateri ni tak padam. Lambang bateri ni sepatutnya padam bila korang start enjin, dia akan padam terus. Kalau waktu korang nak start enjin tu, lampu semua dalam nyala tu normal biasa je. Kereta mana-mana pun dia akan nyala lampu ni bila korang start enjin je. Start enjin wajib semua cek enjin ke apa semua, mesti dia akan padam. Ni lambang bateri stay menyala, tak padam. Tak padam. Selalunya masalah yang terjadi alternator. Kita tengok. Ni enjin dalam keadaan hidup. Kuasa bateri terpasang. Kuasa alternator. Kita cek kuasa alternator. Kuasa alternator drop 12. Bermakna dia tak masuk dalam charging system lah. Sepatut dalam sini dalam charging system, tapi tak masuk 12. Ni memang kereta ni masalah alternator lah. Tapi korang kena cek juga. Cek, tengok belting ada ke tak ada. Kadang-kadang belting putus pun boleh jadi. Cuma kereta ni bukan masalah belting putus lah. Cuma sebelum ni saya pernah terjumpa customer mari untuk tukar alternator, tapi kita cek belting putus. Cuma kereta ni masalah alternator lah. Lagi satu, untuk korang cek bila naik lambang bateri tu, korang cabut kepala bateri pun boleh juga. Kalau anda kata enjin padam, masalah alternator lah tu. Kalau tak padam, tak ada masalah. Macam tu. Dia tak masuk. Kalau anda kata charging tak masuk, mesti dia akan padam enjin. Kalau anda kata bel terputus pun, korang buka kepala bateri pun dia padam enjin. Dia padam enjin. Cuma cek dululah. Kalau anda kata jadi macam tu, cek sebetulnya. Tengok bel ada tak? Tak ada. Lepas tu fuse putus ke tak putus. Kalau semua dalam keadaan okey, bermakna alternator lah masalah tu. Kedua beza.